Okey, Assalamualaikum awak. Okey, apa khabar awak hari ni? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya sihat. Okey, bagaimana keadaan awak sejak sesi yang lepas? Saya rasa lebih baik berbanding sebelum ni. Okey. Alhamdulillah. Okey. Jadi awak sempat tak lakukan tugasan yang kita bincangkan sebelum ni? Ya, saya cuba perhatikan pemikiran saya dan cari bukti sebelum terus percaya kepada fikiran negatif yang saya selalu fikirkan tu. Okey. So, macam mana pengalaman awak bila awak buat benda tu? Pada mulanya agak susah. Tapi lama kelamaan, saya mula sedar. Tak semua perkara yang saya fikir tu betul. Tak semua perkara yang saya fikir tu baik untuk saya. Betul? Okay, awak nampak perubahan tak dalam diri awak? Ya, saya nampak yang saya ni dah kurang menyalahkan diri sendiri berbanding dulu. Sebab kalau dulu, setiap masa saya nak salahkan diri saya sendiri. Okey, faham. So, awak selalu salahkan diri awak sendirilah kan? Okey, tu satu perkembangan yang baik dah sekarang. Okey, macam mana pula, ada tak pengalaman lain macam tu? Saya rasa sekarang ni saya dah cuba nak bercakap dengan beberapa orang dekat kelas. Macam dah start untuk bersosial dengan rakan-rakan dekat kelas. Faham. So, macam mana bila awak start nak bercakap dengan orang lain tu? Mulanya saya masih malu, tapi saya rasa sikit gembira. Sebab mereka pun beri respon yang baik dekat saya. Tak macam apa yang saya selalu fikir sebelum ni. Faham. So, jadi pengalaman ni tak macam apa yang awak bayangkan sebelum ni lah. Sebab sebelum ni kan saya fikir yang mereka tak sukakan saya. Padahal tak pun. Macam sekarang ni, mereka layan saya baik je. Baguslah macam tu. So, macam mana pula pemikiran awak sekarang apabila awak berhadapan dengan situasi ataupun keadaan macam tu? Saya cuba fikir, mungkin saya ni terlalu cepat buat andaian sebelum ni. Yang saya tak cari bukti dahulu, tapi dah buat andaian melulu. Faham. So, awak mula nak, awak mula tengoklah macam awak tu ada kemungkinan lain selain daripada andaian negatif awak tu kan? Ya. Saya sedar kadang-kadang orang sebenarnya sibuk atau ada urusan sendiri. Tak semestinya diorang lambat reply macam sebelum ni. Maksudnya diorang tak suka saya. Betul. Tak pun. Betul. So, jadi awak tak macam teruskan salahkan diri awak macam dululah kan? Betul tu. Dulu saya akan terus fikir yang saya ni yang bermasalah. Semua orang tak suka saya. Asyik. Semua orang tak nak kawan dengan saya. Macam tu awak rasa? So macam mana perasaan awak bila awak mula berfikir yang sekarang ni dah okey, secara seimbang? Saya rasa saya lebih tenang dan kurang tekanan. Saya juga rasa lebih happy berbanding sebelum ni. Faham. Ada tak situasi lain yang awak perasan perubahan dalam diri awak tu? Ada. Baru-baru ni ada seorang kawan yang tak dapat ikut saya pergi makan tengah hari. So, apa awak buat? So, jadi bila perkara tu berlaku, apa yang awak fikir? Saya fikir yang dia sengaja mengelak daripada saya. Atau sudah tak nak berkawan dengan saya pun. Faham. So, kali ni awak rasa dia nak kawan dengan awak lagi ke tak? Saya rasa maybe dia ada urusan lain. Lepas tu, saya tanya diri saya sendiri. Lepas tu, saya tanya dia sendiri. Rupanya dia ada kelas tambahan. Bukannya dia tak suka saya atau tak nak berkawan dengan saya. Faham. So, macam mana perasaan awak bila awak tahu yang dia tu ada kelas tambahan, dia busy dengan urusan dia yang lain? Saya rasa lega sebab rupa-rupanya benda tu bukan seperti yang saya fikirkan pun. Faham. So, pengalaman awak tu boleh tolong awak untuk awak lihat yang tak semua perkara yang awak fikir tu betul lah kan? Ya, saya mula nampak benda tu sekarang. Faham. So, macam mana pula dengan perasaan sunyi yang awak pernah ceritakan dekat cikgu sebelum ni? Masih ada kadang-kadang, tapi tak seteruk dululah. Kalau dulu sampai menjejaskan saya sendiri. Kalau sekarang ni,
saya sedih berpada-pada. Faham. So, awak boleh bantu, awak dah boleh untuk kurangkan perasaan awak sendiri. Awak dah boleh bantu untuk awak kurangkan perasaan awak sendiri kan? Yep. Saya cuba bercakap dengan orang dan tak terus mengasingkan diri saya sendiri. Seperti dulu. Faham. So, awak cuba untuk cakap dengan orang lain. Awak tak terus nak asingkan diri awak. So, awak mula nak buat perkara yang sebelum ni awak cuba elakkan lah kan? Saya cuba beri peluang kepada diri sendiri untuk tak mengasingkan diri saya sendiri dan start untuk bersosial dengan kawan-kawan sekelas saya. Faham. So, bila awak start untuk bersosial dengan kawan-kawan sekelas awak, apa hasil yang awak dapat? Saya rasa lebih yakin sikit. Saya sedar apa yang saya sedar ada orang yang sudi bercakap dengan saya. Faham. So, awak sedarlah yang ada je orang nak cakap dengan awak kan? Itu awak nampak perkembangan yang sangat baik dalam diri awak kan, yang ke arah positif. Ya, saya pun terkejut sebenarnya. Selama ni saya terlalu fokus kepada perkara yang negatif yang berlaku daripada fikir yang baik-baik dahulu. Faham. So, awak mula fokus dekat perkara yang positif dululah kan? Sebab dulu awak selama ni awak just fokus untuk perkara negatif semua tu kan. So, awak mula bagi perhatian dekat perkara-perkara yang positif, yang bagi kesan yang baik dekat awak macam tu. Ya, betul tu. Okay, macam mana pula dengan hubungan awak dengan kawan baik awak yang awak kata dia telah berpindah tu? Saya masih berhubung dengan dia melalui mesej atau panggilan telefon. Awak masih berhubungan dengan dia lah kan? Masih? Okay, faham. So, adakah awak masih ada pemikiran yang dia tu tinggalkan awak sebab awak tak bagus? Tak. Dan saya tak rasa saya akan berfikir macam tu lagi. Tak macam dululah. Sekarang saya dah faham. Dia pindah sebab dia nak sambung belajar. Bukan sebab dia tak nak berkawan dengan saya ataupun benci saya. Betul tu. So, awak mula dah kan terima perkara-perkara yang berlaku dalam diri awak, dalam hidup awak sebelum ni? Ya, saya masih rindu dia. Tapi saya tak boleh terima keadaan tu dengan lebih baik. Ya, saya masih rindu dia. Tapi saya boleh terima keadaan tu dengan lebih baik sekarang. Faham. So, awak dah mula boleh terima keadaan tu dengan lebih baik, dengan secara positif. Faham. Okay, saya dapat lihat yang awak dah mampu untuk lihat suatu situasi tu dengan lebih realistik, dengan lebih ke arah positif. Macam tu kan? Saya pun rasa macam tu juga. Saya dah tak macam dulu. Saya dah tak terlalu menyalahkan diri saya sendiri. Faham. Kalau sebelum ni, orang tak layan saya sikit pun saya dah fikir yang saya ni yang bermasalah. Faham. So, macam mana awak lihat diri awak sekarang berbanding sesi kita yang pertama dulu? Sekarang ni, saya rasa macam saya ni dah jadi lebih kuat. Saya masih ada kelemahan macam dulu. Tapi, saya sedar, saya bukanlah seteruk yang apa yang saya fikirkan. Betul tu. Okay. Betul apa awak cakap tu. Dia tunjukkan yang awak tu, diri awak semakin positif, semakin bagus, semakin berubah macam tu kan? Ya. Saya lebih menghargai diri saya yang sekarang ni berbanding diri saya yang dahulu. Bagus. Okay. Selepas awak lihat situasi dengan cara yang lebih realistik, dengan lebih positif, ada tak terdapat perubahan dalam tingkah laku awak? Adalah sikit. Awak boleh ceritakan tak? Saya cuba duduk bersama dengan rakan sekelas saya. So, jadi apa perasaan awak masa tu? Mulanya saya nervous. Tapi lama-kelamaan saya rasa lebih selesa. So, awak rasa selesa bila awak duduk dengan kawan-kawan rapat awak macam tu? Betul tu. So, awak jadi awak macam bagi peluang untuk diri awak untuk mencuba pengalaman yang awak tak pernah lalui, yang awak fikir taklah seteruk apa yang awak jangkakan. Betul. Okay. Sebelum ni apa yang biasanya awak lakukan
bila awak rasa sedih ataupun awak rasa tak dipedulikan oleh orang sekeliling awak? Saya akan menyendiri dan mengelak daripada orang lain. Tak nak masuk campur dengan urusan diorang sebab saya takut saya ni hanya pengacau. Faham. So awak lebih nak sendiri, awak nak elakkan daripada orang lain kan? So bila awak sorang-sorang tu, ada tak perasaan sedih awak tu berkurang? Sebenarnya tak pun. Dia buatkan saya jadi lebih banyak berfikir. Kalau saya banyak berfikir, saya macam jadi lebih sedih. Faham. So, tingkah laku yang awak buat, macam awak asingkan diri awak tu, sebenarnya membuatkan perasaan sedih awak tu semakin membuak-buak, semakin bertambah kan? Saya pun baru sedar benda tu. Betul. Okay. Selepas awak sedar benda tu, ada tak awak cuba buat benda yang berbeza daripada awak rasa sedih tu? Ada. Saya cuba untuk tak terus menjauhkan diri saya daripada orang apabila saya rasa sedih. Faham. So awak tak terus jauhkan diri awak lah bila awak rasa sedih macam tu kan. So boleh tak awak ceritakan dengan lebih lanjut? Macam minggu lepas, saya cuba duduk bersama dengan beberapa rakan sekelas saya, masuk rehat. Baru mulanya macam risaulah, takut diorang tak nak berkawan dengan saya. Tapi, pada akhirnya, mereka layan saya okey je, macam rakan-rakan yang lain. So, macam mana pengalaman awak rasa ketika tu? Awak rasa takut? Saya rasa takut, risau kalau diorang tak nak terima saya. Tak nak bercakap dengan saya, tak terima saya dalam circle diorang. Faham. Jadi ada tak perkara tu berlaku? Apa yang awak rasakan tu? Tak pun. Mereka ajak saya berbual macam biasa je. Macam saya ni dah lama berkawan dengan diorang. So, bila mereka ajak awak berbual, mereka ajak awak duduk sekali, okay, apa perasaan awak bila awak terima respon yang awak tak harapkan pun? Saya rasa gembira dan lega sebab akhirnya benda yang saya takutkan sebenarnya berjalan dengan lancar je. So, jadi pengalaman tu berbeza lah kan daripada apa yang awak jangkakan sebelum ni kan? Ya, sebab sebelum ni saya sangka diorang tak nak bercakap dengan saya pun. Bahkan tak nak berkawan dengan saya. Faham. So, selain tu ada tak perubahan lain yang awak lakukan? Walaupun saya ni malu, tapi saya cuba menegur rakan-rakan saya terlebih dahulu. Faham. So, awak cuba untuk tegur kawan-kawan awak dululah kan, walaupun awak rasa malu. So, macam mana respon mereka tu terhadap awak? Kebanyakan mereka balas balik teguran saya dengan baik. Macam kalau saya cakap hai, diorang pun cakap hai. Diorang hai balik dekat awak lah kan bila awak hai kat mereka tu. So, ada tak apa yang awak pelajari daripada pengalaman tu, daripada situasi tu? Saya mula sedar yang tak semua orang akan tolak saya macam apa yang saya selalu fikirkan tu. Macam apa yang saya selalu takutkan. Kalau saya approach diorang tak nak layan. Itu yang saya takut. Tapi, pada akhirnya, benda tu berlaku dengan sebaliknya. Faham. Baguslah awak macam tu kan. So, jadi macam buatkan awak macam apa sebelum awak bertindak, awak dapat pengalaman yang berbeza daripada andaian awak sebelum ni kan? Okay. Betul tu. Okay, bagaimana pula dengan masa yang awak luangkan seorang diri tu? Awak sorang-sorang, awak pergi kelas semua sorang-sorang, tak tegur dengan orang. Saya masih suka bersendirian kadang-kadang. Tapi, taklah lagi saya mengasihkan diri saya sepanjang masa. Kadang-kadang, saya akan pergi duduk semeja dengan rakan-rakan sekelas saya. Atau pergi keluar untuk pergi ke kafe dengan dorang. Maksudnya saya dah tak mengasingkan diri saya macam dulu. Setiap masa saya alone. So, jadi awak mula nak awak dah tak asingkan diri awak seorang-seorang, awak mula keluar dengan kawan-kawan awak, semua tu. Ada tak perbezaan yang awak rasakan tu? Saya rasa saya dah
kuranglah rasa sunyi tu kalau nak dibandingkan dahulu. Sebab dulu saya memang betul-betul sunyi. Sekarang ni saya dah ada ramai kawan. Jadi saya dah tak sunyi lagi macam dulu. Awak dah tak sunyi lah. Awak dah ada kawan untuk awak bersembang, cerita hari-hari awak macam tu. Okay. Saya rasa macam lebih happy sekarang ni. Faham. Dan saya rasa macam lebih tenang, happy, ceria kalau nak pergi kelas. Rasa sunyi macam dulu tu dah tak menyelubungi hidup saya lagi. Faham. So awak, saya perasan lah yang awak semakin berani, awak dah tenang sekarang untuk cuba perkara yang sebelum ni awak elak, macam awak elak untuk bersembang dengan orang lain, berbual dengan mereka, kawan-kawan awak apa semua kan. Faham. So awak cuba ubah perkara perlahan-lahan lah kan? Saya cuba perlahan-lahan untuk ubah benda tu. Walaupun tipulah kalau saya cakap tak ada rasa takut tu kan. Takut tu masih ada. Tapi saya tak naklah terus terperangkap dengan perasaan yang sama. Asyik nak sedih memanjang. Betul tu? Awak tak perlulah nak sedih selalu kan? Betul. Okay. Saya nampaklah perkembangan yang sangat positif dalam diri awak. Apa semua tu. So, awak mula ambil langkah kecil untuk awak, untuk bantu diri awak untuk keluar daripada keadaan yang awak buatkan awak rasa sedih, awak rasa tertekan, awak rasa sunyi sebelum ni kan? Ya. Saya rasa saya dah berubah. Sikit demi sikit. Walaupun tak banyak. Tapi perubahan tu ada dalam diri saya. Betul. Tak perlu berubah secara sekaligus kan? Okay. So hari ni kita akan lihat beberapa aktiviti yang boleh bantu awak untuk kurangkan perasaan sunyi tu dan meningkatkan keyakinan diri awak. Baik. Okay. Cuba awak fikirkan apa aktiviti yang awak suka lakukan tapi dah lama awak tak buat benda tu. Saya rasa saya suka sertai program dan aktiviti kampus sebenarnya. Tapi saya rasa takut. Kenapa awak takut? Sebab saya takut kalau orang tak terima saya. So awak dah lama lah tak join aktiviti macam tu? Saya suka buat benda pun macam tu. Join aktiviti, program. Tapi saya takut. Disebabkan rasa takut tu, jadi saya dah lama tak join. Faham. So awak elak untuk join aktiviti macam tu sebab awak rasa takut untuk bersembang dengan orang lain semua tu, untuk berjumpa berhadapan dengan orang lain. Ya. Faham. So, jadi adakah awak elak join program-program tu dapat bantu selesaikan masalah awak tu? Ya. Awak rasa macam tu boleh bantu selesaikan masalah awak bila awak tak join program, awak tak jumpa orang macam tu? Okay. So bila awak diberi peluang untuk cuba aktiviti tu semula, aktiviti apa yang awak nak sangat join? Awak nak start benda tu? Saya rasa saya nak sertai program fakulti. Contohnya? Nak macam apa-apa je program dekat fakulti. Sebab saya nak cuba berbual dengan rakan-rakan saya sebelum kelas bermula. Faham. So bagus. Saya nampaklah itu satu langkah yang baik untuk awak join aktiviti program fakulti semula, untuk awak nak berbual dengan kawan-kawan awak sebelum kelas bermula apa semua kan, untuk jadi awak beranikan diri awak untuk ke hadapan. Betul. Saya rasa saya boleh cuba benda tu. Okay, betul. Okay, pada skala 1 sampai 10, awak rasa sejauh mana keyakinan awak tu untuk lakukan benda tu? Maybe 7 kot. So, apa yang buatkan awak pilih 7 tu dan awak tak pilih 3? Maybe sebab saya dah mula nampak yang tak semua orang akan menilai saya macam apa yang saya fikir. So, awak nampak macam orang lain takkan nilai awak apa yang awak fikir sebelum ni. So, saya nampaklah awak dah tunjukkan keyakinan yang awak ni boleh untuk sertai program-program yang lain. Awak dah bersemangat semula kan? Okay. So, macam mana pula
Okay, bagaimana pula dengan hubungan awak dengan kawan baik awak yang berpindah tadi tu? Kami masih berhubung melalui teks, melalui video call dan call biasa. Tapi masih berhubung dengan satu sama lain. Okay. Macam mana perasaan awak tentang perkara tu sekarang ni? Saya masih rindu dia. Tapi saya sedar yang dia tinggalkan saya bukan sebab dia benarkan saya pun. So jadi sebelum ni andaian awak tu salah lah kan. Dia tak benci awak pun yang ditinggalkan awak. Awak masih berkontak dengan dia. So awak fikir benda tu sekarang dengan secara lebih realistik, dengan lebih ke arah yang positif macam tu kan? Ya, betul tu. Okay, so awak rasa lebih tenang lah sekarang ni kan? Saya rasa macam lebih tenang sekarang ni. Fikiran saya dah tak rusing macam dulu. Tak terlalu overthinking orang cakap. Betul. So jadi salah satu tindakan yang boleh awak kekalkan hubungan tersebut walaupun awak jauh adalah dengan cara awak berhubung dengan dia lagi. Awak video call dia apa semua, awak message dia kan? Betul tu. Okay. Berdasarkan perbincangan kita hari ni kan. So apa tindakan yang awak nak buat lepas ni? Saya rasa saya nak cuba lebih banyak bergaul dengan orang-orang. Awak rasa awak nak bergaul dengan orang lain kan? So macam mana awak nak lakukan benda tu? Saya rasa saya akan cuba start untuk tegur rakan saya terlebih dahulu dan tak mengasingkan diri saya lagi seperti sebelum ni. Saya faham. So awak nak cuba untuk tegur kawan-kawan awak dulu lah kan? Okay. Ada lagi tak yang awak rasa awak boleh buat? Saya rasa saya akan cuba untuk sertai sekurang-kurangnya satu aktiviti kampus untuk bulan ni. Maybe bulan ni 1. Lepas tu akan bertambah setiap bulan. Bagus. Dan akan lebih banyak aktiviti kampus, fakulti yang akan saya join selepas ni. So awak rasa awak boleh dah join aktiviti-aktiviti yang fakulti awak sediakan, program-program yang ada apa semua tu kan? Okay. Ya, awak rasa tak awak boleh kurangkan tak overthinking awak sebelum ni? Untuk overthinking tu, saya rasa saya akan cuba untuk kurangkan. Dan untuk tengok bukti dulu sebelum nak fikir benda yang negatif. Macam contohlah kalau saya rasa kawan saya reply lambat. Saya kena tanya dia dulu, kenapa reply lambat? Lepas tu, barulah saya tak overthinking sebab saya dah tahu kenapa dia reply lambat. Maybe sebab dia busy ke atau ada assignment nak buat ke. Bagus. So awak rasa awak boleh kurangkan overthinking tu dengan awak tanya dulu, kenapa awak reply message saya lambat? Awak buat apa? Awak busy ke? Apa semua kan? Okay. Awak rasa, saya rasa pun itu adalah langkah-langkah yang baik awak boleh lakukan. Okay. Awak rasa tak awak lebih yakin berbanding sebelum ni? Kalau nak dibandingkan sebelum ni, saya rasa saya lebih yakin sekarang. Kalau sebelum ni, apa-apa je saya akan salahkan diri sendiri. Apa-apa je saya akan takut. Tapi sekarang ni, saya nak cuba. Jadi, first step saya akan lebih yakin sebelum nak cuba apa-apa. Bagus. So awak rasa awak boleh macam lebih yakin lah sebelum ni kan? So apa yang membuatkan awak rasa awak lebih yakin sekarang ni? Saya rasa saya dah mula nampak yang tak semua perkara yang saya fikir tu betul. Tak semua perkara yang saya fikir tu, yang negatif tu adalah memang betul tanpa ada bukti yang sahih pun. Okay. So jadi pengalaman sepanjang beberapa minggu yang kita buat sesi apa semua ni kan, bantu awak untuk awak lihat yang masih ada orang yang terima awak, masih ada orang yang ambil berat pasal awak, masih ada orang yang nak berkawan dengan awak, bertegur dengan awak kan? Betul tu. So, macam mana perasaan awak bila awak sedar benda tu berlaku? Saya rasa macam lebih tenang dan lebih berani. Dan tak takut lagi nak dekati orang lain. Tak macam dahululah. Macam sekarang ni, saya be a better self. So, awak dah sedar yang awak rasa dah tenang, awak dah rasa kurang takut. Okay, so pada masa akan datang, awak akan mula berasa yang awak tak dipedulikan atau apa awak tersisihkan. So, bila awak rasa macam tu,
apa yang awak akan lakukan? Saya akan cuba fahami situasi itu terlebih dahulu dan tak terus membuat kesimpulan yang negatif. Bagus. So, itu pun dah tunjukkan awak dah ada cara yang lebih bagus, yang lebih sihat untuk awak hadapi situasi-situasi yang akan awak berhadapan pada masa akan datang kan? Saya rasa macam saya lebih mampu untuk mengawal fikiran saya sekarang. Kalau saya start untuk fikir yang negatif, saya akan stop dahulu dan cuba memahami situasi orang lain. Bagus. Okay, selain tu, ada tak individu yang awak boleh jadikan sebagai sumber sokongan bila awak rasa awak sedih ataupun awak rasa tertekan? Saya rasa saya boleh bercakap dengan beberapa rakan saya yang saya percaya sangat-sangat dan keluarga saya. So awak rasa awak boleh bercakap dengan kawan awak dan keluarga awak lah kan? So awak rasa itu salah satu salah seorang individu yang awak boleh percaya yang awak yang apa yang awak cerita, awak tak perlu hadapi semua perkara tu seorang-seorang, so awak boleh luahkan dekat mereka yang awak luahkan dekat orang yang awak percaya. Gitu. Betul tu. Sebelum ni, saya memang lebih suka memendam semua benda tu seorang diri. Jadi, dah terlalu banyak dalam diri saya sampai saya tak tahu apa nak buat dengan fikiran saya ni. Selepas dari berjumpa dengan cikgu tu, saya start untuk meluahkan perasaan saya dekat orang yang saya betul-betul percaya sahaja. Jadi, saya tak terlalu overthinking, tak terlalu sedih dan tak alami semua benda ni seorang-seorang. Okay, faham, bagus. So, salah satu matlamat awak selepas ni adalah untuk awak lebih terbuka, untuk awak dapatkan sokongan daripada orang yang awak percaya lah kan? Benda tu yang saya nak cuba lakukan. Okay, bagus. Okay, pada skala 1 sampai 10, sejauh mana keyakinan awak untuk awak laksanakan semua strategi yang awak cakap hari ni? Saya rasa dalam 10 tu maybe 8/10. 8/10. Okay, bagus. So, satu tahap keyakinan yang baik dah saya rasa. So, saya percaya yang awak boleh lakukan semua ni secara berangsur-angsur, secara perlahan-lahan kan? InsyaAllah saya akan cuba yang terbaik. Okay, bagus. Untuk lakukan benda tu secara berangsur-angsur. Bagus. Okay, yang penting bukan perubahan yang besar dalam singkat tau. Tapi langkah yang kecil tapi konsisten. Awak perlahan-lahan atur langkah awak untuk awak berani, untuk awak lebih yakin daripada sebelum ni, macam tu. Faham? Okay. Saya akan cuba untuk teruskan usaha ni sampai habis. Okay, bagus. So, sedihlah saya nak cakap yang ini merupakan sesi terakhir kita. Ya, sepanjang sesi ni kan, 3 kali sesi kita buat kan, apa perkara paling bermakna yang awak pelajari sepanjang ni? Saya belajar yang bahawa banyak perasaan saya sebenarnya dipengaruhi oleh cara saya berfikir. Macam kalau saya terlalu fikir benda yang negatif, maka sedihlah saya. Tapi selepas jumpa dengan cikgu, saya belajar untuk berfikiran positif sentiasa. Jadi, saya tak ada tekanan, saya tak perlu risau yang terlampau dan overthinking. Dan sejak dari itu, saya pun jadi kurang sedih dan jadi lebih happy. Macam tu. Okay, faham. So, apa lagi yang awak pelajari? Saya juga belajar yang tak semua pemikiran negatif saya tu adalah fakta. Tak semua fikiran negatif saya tu betul. Taklah tanggapan buruk saya dekat orang tu betul. Bagus. Okay. Macam apa perubahan yang awak rasakan dalam diri awak sekarang ni? Saya rasa macam lebih tenang, lebih yakin dan tak selalu menyalahkan diri saya sendiri lagi. Macam sebelum ni, apa-apa je masalah, semua saya akan salahkan diri saya sendiri. Tapi sejak dari jumpa dengan cikgu, saya rasa macam tak semua benda salah saya. Tak semua benda yang berlaku tu saya yang salah. Bagus. So, Alhamdulillah lah awak dah lebih rasa tenang, awak rasa yakin dengan diri awak sekarang. Saya pun dapat lihat yang perubahan positif dalam diri awak sejak daripada pertama kali awak datang sini jumpa saya, sedih. Sekarang saya dah nampak awak dah tenang, dah yakin sikit kan?
Terima kasih banyak-banyak cikgu sebab dah banyak bantu saya daripada pertama kali saya datang sini sampai sekali sesi ketiga kita. Sama. Semua perubahan dan pengalaman yang awak lalui ini datang daripada kesungguhan awak sendiri, keterbukaan awak berani untuk share masalah awak dengan saya, semua tu. Bukan tu je. Saya pun rasa macam saya lebih berani untuk bergaul dengan orang sekarang. Macam rakan sekelas saya. Dan macam sekarang untuk bergaul dengan orang, untuk bersosial. Betul. Okay, itu pun satu perkembangan yang sangat baik dah, yang awak dah boleh nak berkawan, nak bersosial dengan orang lain. So, jadi saya harapkan awak dapat teruskan apa yang awak pelajari dalam sesi-sesi kita ni, awak boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian awak. InsyaAllah saya akan cuba benda tu. Bagus. Okay, sekiranya awak ada cabaran, awak berhadapan dengan cabaran pada masa akan datang, awak kena ingat kembali yang awak ni ada keupayaan untuk awak nilai balik pemikiran negatif awak dan awak boleh pilih tindakan yang mana yang lebih boleh bantu diri awak ke arah positif. Tak semuanya negatif, tak semuanya tak baik. So awak kena pilih betul-betul, fikir betul-betul, buat andaian, buat fakta yang betul untuk ubah diri awak ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif macam tu, okay? Baiklah, saya akan cuba ingat pesanan cikgu tu. Okay. Terima kasih atas kerjasama dan kepercayaan awak sepanjang sesi kaunseling ni dekat saya. Okay, saya doakan yang terbaik untuk awak berubah, untuk awak lebih yakin selepas ni, ya. Saya juga nak cakapkan terima kasih dekat cikgu sebab dah banyak bantu saya. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Okay, sama-sama. Semoga awak berjaya dan awak jaga diri. So, jika awak ada lagi permasalahan, kesabaran dalam hidup awak boleh just datang jumpa saya je. Baiklah, insyaAllah saya akan cuba. Okay, terima kasih. Sama-sama.